Macam mana kalau orang dah terlepas tengok tu, alamak terlepas lah. Boleh tengok dekat RTM Play insyaAllah. Jadi apa kelainan series kali ni? Kelainan itulah kita angkat wanita-wanita bomba. Sebenarnya wanita-wanita bomba ni pun banyak juga yang telah mencipta sejarah dalam bomba. Contohnya di balai kami tu sendiri, kita memang ada seorang Iron Lady. Dan ketua balai pun memang wanita. Dan balai kami yang kami shoot tu di Balai Bomba Presiden 14 Putrajaya, dikenali juga sebagai balai bomba wanita. So kebanyakannya memang wanita di situ. So uniknya hari ni kita ada banyak wanita-wanita yang berjiwa kental seperti kami. Saya pun masuk juga. Ada tak pelakon baru dalam cerita ni? Pelakon baru seperti Dania. Dania Iza adalah heroin kami lah untuk cerita PB Orchid. So dia berlakonkan watak Orchid Mariam, anak kepada Raja Azura dan juga Rahim Jailani. Dalam cerita ini dia ada konflik dengan ibunya. Ibunya macam tak boleh terima anak dia tu nak menjadi bomba. Dia terbalik pula. Yang adik lelaki dia ni pergi ke bahagian design, yang dia ni pula pergi ke bahagian bomba. Tapi hujung-hujung bila dia dah join bomba tu, barulah ibunya mula terbuka. Tengok maknanya anaknya lebih berani, lebih confident. Dan banyaklah kebaikan apabila dia menjadi seorang anggota bomba. So ada message lah untuk parents. InsyaAllah. Sebenarnya kita bermula drama bomba ni sejak 2015 atau 2016 macam tu. Dan tak dinafikan lah, dengan tercetusnya drama-drama, novel, filem yang pernah kita terbitkan ni, memang dia banyak sangat mainkan peranan tau. Sebenarnya dapat membuka mata orang melihat apa kerja seorang bomba ni, kerjaya tu lebih jelas. Dan ia turut menarik anak-anak muda untuk mengikuti anggota penyelamat ni.